Macam mana gastrik boleh jadi? 1 minit je, kau terus faham. Tekan butang save, nanti ada masa, tengok balik. Gastrik ni bukan sebab perut kosong semata tau. Tapi sebab asid dalam perut naik tanpa kawalan. Bila kau skip makan, stres, minum kopi banyak, asid mula serang dinding perut. Mula-mula rasa pedih sikit, lama-lama naik ke dada. Jadi heartburn, rasa sesak, rasa nak muntah. Paling teruk, bakteria H. pylori pun boleh buat perut luka dari dalam. Sebab tu gastrik ni bukan benda main-main. Boleh jadi ulcer kalau kau terus biar. Aku sendiri amal jus golij. Herba dia bantu lindung lapisan perut, kurangkan asid dan lawan H. pylori dari dalam. Boleh amal pagi dan malam, pakai sachet je. Senang. Kalau kau ada simptom gastrik, save dulu. Nanti ada masa, tengok balik video ni dan tolong diri kau sebelum terlambat.